Baguslah MC-MC ni. Walaupun siasat buat posting, tapi tutup juga muka orang yang disiasat. Kamu dah tutup aib dia. Walaupun tak patut pun kamu tutup. Sebab siasatan. Tapi bagusnya MC dia tutup. Tapi yang peliknya, orang yang berada dalam gambar itu, walaupun masyarakat tak tahu siapa dia, dia pula yang pergi mengaku itu gambar dia. Siap buat posting tanpa pengetahuan saya, tanpa persetujuan saya. Apalah pemimpin muda ni. Macam mana ni kamu nak menjadi pentadbir kepada sebuah negara ataupun negeri, sedangkan kamu sendiri nak tadbir diri sendiri pun tak reti lagi. Elok-elok orang tutup muka, orang tak tahu, tiba-tiba kamu yang mengaku. Aku jam lah. Apa masalah pemuda ni? MC kena buat posting, kena share gambar, tapi syaratnya tutup muka. Untuk menyatakan bahawasanya MC ambil tindakan kepada yang menyebarkan maklumat palsu ataupun yang menghasut dan sebagainya. Yang kau pergi mengaku tu pasal apa? Aduh, tak cerdik sungguh lah. Elok-elok orang tak tahu, sekarang ni orang dah tahu yang rupa-rupanya engkau dalam gambar tu.